hiasan dalamannya berbeza-beza. Dan saya menyeru kepada semua rakyat Malaysia, aslinya warga Kuala Lumpur dan Lembah Kelang, merasai perbezaan di setiap outlet-outlet kami. Kalau katakan malam ini semua orang akan menyaksikan outlet di sini yang berbeza daripada outlet-outlet yang lain, dan trademark kami tetap sama. Setiap kali kami buka outlet baru, kamilah yang memulakan menjual ayam seekor 88 sen. Malam ini dan hari-hari yang seterusnya selama 2 minggu, kami menyediakan hampir 250 barangan yang bermula dengan harga 8 sen, 88 sen, RM1.88 dan RM2.88. Hari ini pengunjung-pengunjung yang datang, kita juga dapat kerjasama daripada supplier-supplier kita yang ada makanan percuma, minuman percuma, boleh minum dan makan secara percuma.